Okey, untuk korang yang selalu hilang barang lepas tu susah nak cari, boleh try benda ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera jumpa lagi dekat channel My kali ni. So hari ni saya nak unboxing dan juga simple review lah ni sebuah E-Tag Smart Tracker daripada GP. Okey, dia adalah GP E-Tag Smart Tracker. Dia macam smart tracker yang lain, cuma yang ni dia brand GP. GP ni dia banyak keluarkan bateri lah. So benda ni function untuk mudah korang cari barang-barang yang hilang. Contohnya korang boleh letak pada kunci kereta, pada dekat kereta korang, ataupun dekat dalam beg, atau even nak bagi dekat orang-orang tersayang pun boleh juga, untuk mudah untuk korang track. So apa yang best, dia ada privacy protection, dia easy to carry, dan juga dia ada left behind alert. So yang ni dia sesuai dengan apps Apple Find My. Maksudnya yang ni dia memang compatible untuk iPhone sahajalah. Kalau korang gunakan Android dia tak boleh. Okey, yang ni dia punya packaging dia simple, besar macam ni sahaja. So yang ni dia ada satu sajalah. Lepas tu kalau time to time dia orang ada promo, korang boleh beli buy one free one. Maksudnya lagi jimat lah. So yang ni dia ada built-in buzzer notification. Dia gunakan bateri biasa. Bateri dia GP CR2032 bateri, yang maksudnya korang boleh replace. Ya, satu bateri ni dia boleh tahan dalam lebih kurang 1 tahun. Okey, sekarang saya nak unbox, nak tengok rupa dia macam mana. So benda ni pasti memang berguna lah. Saya dah guna banyak tracker macam ni. Pasti dia mudah kalau kita nak cari barang-barang. Letak dekat beg ke. Okey, dia ada stiker sini, kena buka dulu. Okey, so dalam ni, okey, ni dia punya tracker. Kecil je. Dia ada 2 color. Yang ni warna putih, lagi satu dia ada warna hitam. Saya suka warna putih ni sebab dia lagi mudah nak cari lah kalau compare warna hitam. So tu saja. Yang ni dia punya segala documentation lah, cara untuk guna, boleh refer dekat sini lebih detail. Tapi benda ni nak guna dia senang je. Okay, simple sahaja. Dia punya quick start guide yang lebih ringkas lah. Okay, so ni bendanya. Dia punya smart tracker daripada GP. Dia punya build quality dia cantik lah, kemas. Yang ni plastik depan dia. Okay, dia ada logo GP kat situ. Okay, lepas tu belakang dia macam ni. Dia ada MCMC certified. Maksudnya dia selamat lah. So dia bukan brand biasa-biasa, dia ada MCMC. Maksudnya tak risaulah dengan privacy. So first kali kena tarik dia punya stiker ni untuk aktifkan dia. Nampak dia ada bunyi, maksudnya dia dah on dah. Lepas tu korang boleh pairkan dengan iPhone. Okay, so nak pairkan dia, buka apps ni Find My dekat iPhone. Okay, lepas tu boleh add on dekat sini, cari item. Okay, lepas tu korang tekan plus ni. Okay, cari ada item. Nanti dia akan searching lah. Okay, lepas tu dia akan keluar kat sini GP E-Tag, dan connectkan sahaja. Okay, so boleh namakan lah apa-apa yang sesuai. Contohnya saya letak GP dulu. Okay, so ini boleh edit lah nanti. So boleh pilih emoji. Kita pilih lah mana-mana yang sesuai, yang korang rasa okey. Okay, lepas tu dia akan bagi tahu lah apa-apa semua ni. Kita just agree kan sahaja. So dia akan finishing setup, then tekan finish. Tu dia dah ada dah kat situ. Nampak dia dah detect dah kita punya location kat mana. Memang senang, kejap je. Okay, so lepas tu benda ni boleh lah korang letak dekat mana-mana yang sesuai dalam beg ke. Cuma yang ni dia tak ada bagi dia punya aksesoris macam keychain punya ke, tak ada. Dia just seketul macam ni saja. So kalau korang ada yang macam keychain punya holder tu, lagi baik lah, korang boleh sangkut dekat beg. So yang ni korang just masukkan saja dalam beg ke, letak dalam kereta ke pun dah boleh. Lepas tu kalau in case barang korang tu hilang, nak cari, boleh tekan sini. Kalau barang tu dekat, kita just boleh playkan sound. Dia akan connecting. Nampak dia bunyi. Bunyi dia pun nyaring. So mudah untuk didengar lah. So kalau tak jumpa lagi, tekan lagi sekali. Ataupun kalau barang ni jauh, sebenarnya korang boleh cari dia punya direction. Tapi sebab dia dekat, dia memang akan detect location yang dekat lah. Tapi kalau benda ni jauh, dia akan boleh detect. Actually benda ni boleh sampai worldwide sebenarnya. Even korang jauh daripada sini boleh. Asalkan korang dah connect, dah pairkan dia dulu. Lepas tu kalau benda ni bergerak jauh, dia akan bagi dia punya location dia. Sebab yang ni dia punya signal, dia akan ping dia punya location. Asalkan dia jumpa connection dengan mana-mana device Apple lah, iPhone ke, Mac ke, anything yang ada connection, dia akan tumpang, dia akan ping dia punya location. Dia bukan real time. Dia kalau jumpa
device dia akan ping dia punya location, last location, kita akan tahulah kat mana. So macam ni, just tekan go. Sebab ini dekat, nampak dia dah jumpa dah. Tapi kalau jauh, dia beritahulah arah untuk kita pergi. Okay, so overall saya benda ni dia bagus lah untuk korang standby. Korang boleh dapatkan dan letaklah dekat tempat-tempat yang penting. Contohnya beg korang, beg ke ataupun apa saja. Even nak letak pada pet pun boleh. Korang punya kucing ke, anjing ke boleh. So dia adalah dia jual dia punya aksesoris. Macam ni pasal dia harga dia pun murah je. Sekarang pun tengah ada promo, boleh buy one free one, dia lagi jimat lah. So dia punya kualiti pun bagus. Yang bestnya sebab dia ada MCMC. Maksudnya dia memang selamat, dia protect dia punya privacy. So benda ni pada saya memang sangat bantu sebab saya dah gunakan banyak tracker macam ni. So in case kalau kita tercecer barang, mudah untuk kita cari. Okay, even nak sangkut pada kunci kereta pun boleh. Cuma macam ni memang kena dapatkan lah dia punya aksesoris, dia punya keyring punya holder. Okay, dia punya harga pun memang berpatutan. So kalau korang berminat, boleh dapatkan dekat link. Okay, terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat jahtera.